Cuba jujur, anda tengok carta dulu tak sebelum morning coffee? Kalau ya, mungkin anda seorang day trader. Pertama, anda hidup untuk waktu pasaran dibuka. Saat pasaran mula bergerak, terus rasa adrenalin naik. Kedua, anda pantau carta macam helang. Setiap candlestick, setiap trend line, semua bagi petunjuk. Ketiga, anda tak suka charge overnight. Kalau boleh, semua posisi nak tutup sebelum tidur. Keempat, anda cepat bertindak bila ada berita. Data ekonomi, kenyataan bank pusat, headline baru, terus alert. Kelima, anda tak suka biarkan posisi rugi lama-lama. Lebih rela cut kecil sekarang daripada tunggu mana tahu naik. Kalau semua ni ciri-ciri macam anda, mungkin memang anda hidup sebagai seorang day trader. Ikuti XM untuk kekalkan momentum anda.